Anak-anak sudah turun, kita akan tengok dia punya dulu lokasi di Arau ni. Okey, anak-anak turun, hati-hati. Oh, ni semua sudah kosong tempat. Sekarang boleh pelan-pelan tengok kendaraan ada. Oh, bertabuan 5 orang. Okey. Nak bergambar di Arau boleh. Okey, hati-hati ada mobil. Cari makan batagor, siomay, macam-macam. Yang nak makan apa siomay tu? Tu siomay. Nanti mana-mana ada siomay. Dah kenyang. Ini ada kolam renang. Kalau nak mandi manda boleh di sini. Nanti ya. Ini tempat pemandian. Pemandian di Harau. Ada buat swimming pool juga. Dikeliling oleh Bukit Bakau. Bukitnya yang berbatu. Dan ada sungai yang mengalir airnya. Cantik juga dia. Air dia. Ada yang dekat batangan yang nak jalan ke Padang tu yang masa gelodo hancur kasihan. Tak boleh. Memang dia tak izin. Tak, tempat tu dia tak boleh buat balik. Tak boleh buat. Pasal tempat tu memang rawan kecelakaan. Nanti kalau musim hujan lagi dia akan hancur. Masa lalu aku nampak dia tak boleh. Itu tempat lain. Tak dibenarkan lagi. Ini kan okey. Ini batu keliling. Memang selamat. Tapi bukan air tu dia kena jugalah. Tak, ini batu. Kok dia tak ada longsor ni. Air tu yang tempat yang kita berinap tu kena Syam kata. Okey. Wajib. Oh, itu. Anak ayah. Ni. Upiak lepak. Upiak berendel. Pakai motor. Mobil besar masuk. Cucu aku tengok. Ada nak mandi. Aisyah nak mandi ke tak? Kita pergi air terjun lah. Okey. Ni ada. It pun ada. Aisyah pun ada. Kita lihat dulu di sini. Aisyah dulu. Hari panas tengah hari nanti demam. Atuk pun tengok lah. Aku tekan gambar. Okey, sana. Ya, tu Bang Ip tu orang tu. Sekarang Bang Ip jadi juru gambar. Okey. Aisyah, abang bawah. Ambil gambar. Gambar dulu. Dari gambar Arau. Aisyah. Okey. Sudah.
Selamat tinggal pemandian Arau. Oke.